Sulalatus Salatin merupakan satu naskah agung yang menceritakan hikayat-hikayat Melayu lama. Karya ini pada asalnya ditulis pada zaman Tun Sri Lanang. Malangnya, naskah asal Sulalatus Salatin ini telah pun hilang di telan zaman. Kini, yang tinggal hanyalah naskah salinan yang ditulis pada zaman berikutnya. Daripada sini, wujud satu persoalan. Apakah naskah Sulalatus Salatin yang paling tua pada hari ini? Jawapannya ialah naskah yang bernama Naskah Krusenstern. Naskah ini disalin pada tahun 1798 dan kini berada di Arsip Akademi Sains Rusia. Kejap. Macam mana boleh ada kat Rusia pula? Baiklah. Semuanya bermula pada tahun 1798. Pada waktu itu, seorang pelayar Rusia bernama Ivan Krusenstern sedang berlayar di atas kapal British. Pelayaran tersebut dilakukan untuk mengkaji jalan perdagangan pedagang Rusia di Lautan Hindi dan juga Pasifik. Pada waktu itu, kapal beliau berhenti buat seketika di Melaka. Sedang beliau menunggu, pelaut itu terdengar cerita tentang satu karya agung bernama Sulalatus Salatin ataupun sejarah Melayu lah. Apabila beliau dapat tahu mengenai karya ini, Ivan pun cuba untuk mendapatkannya. Beliau telah mendapatkan bantuan beberapa orang Melayu untuk menyalin karya tersebut. Setelah itu, salinan naskah itu pun dibawa balik dan disimpan di Saint Petersburg, ibu kota negara Rusia. Walau bagaimanapun, kewujudan salinan naskah Krusenstern ini tidak diketahui oleh masyarakat Melayu selama lebih 200 tahun. Naskah Krusenstern ini hanya mula ditemui pada tahun 1989 melalui sebuah artikel daripada A.M. Kulikova. Kemudiannya pada tahun 2008, sebuah artikel lagi ditulis oleh Puan Elena Ruvernankova. Namun demikian, artikel-artikel ini ditulis di dalam bahasa Rusia. Jadi, masyarakat kita masih lagi tidak tahu berkenaan naskah Krusenstern ini. Sampailah tahun 2009. Menurut Profesor Emeritus Dr. Ahmad Adam, beliau secara kebetulan diberitahu oleh Profesor Viktor Pogadaev berkenaan kewujudan satu buku sejarah Melayu yang ada di Rusia. Profesor Ahmad Adam pun bertuah kerana artikel yang diperolehinya, iaitu artikel yang ditulis oleh Elena Ruvernankova, telah disertakan dengan salinan daripada naskah Krusenstern yang asal. Dari sinilah bermulanya kesedaran untuk masyarakat kita mengkaji naskah paling tua ini. Akhirnya pada hari ini, naskah Krusenstern ini telah siap ditafsir dan kita boleh menggunakan naskah ini untuk dibandingkan dengan naskah-naskah yang lain.